Hey guys, welcome to my channel. Aku sekarang berada di kedai PPF buat kereta. Motor boleh buat juga. Aku berada di kedai di 66 Car Audio Accessories. So dia ada accessories juga, tapi aku hantar motor aku kat sini lah. Kedai dia dekat lah dengan rumah aku, tak jauh. Kat Subang 2. Kalau kau nak pergi kedai dia, dia kat Subang 2 kau boleh tag untuk KFC 55 lah. So kedai dia kat sini 646 Audio Accessories. So kalau kau cari dia dekat Subang 2, kontak lah jalan. Dia punya tempat Jalan Apollo U5 187. So berdekatan dengan jalan besar lah. Kalau kau jalan kat tepi ni, jalan tepi ni kau akan nampak kedai tepi jalan Okay, ada Taman Subang Muni Okay, jangan lupa subscribe, like and share. Sepak. Berbagai aksesori kereta kat sini kalau kau nak cari juga, tak ada masalah. Semuanya ada. Tak ada. Dia punya aksesori kereta yang kau nak cari pun ada juga. Selain daripada PPF, kedai ni ada jual aksesori kereta, terutamanya speaker lah. Kebanyakannya speaker. Kalau rasa untuk kapet pun ada, kapet pun ada buat macam tu, cover kapet dan color yang kau nak buat kau punya PPF color apa pun nak buat, dia boleh customize lah. Jom kita tengok apa yang senang lakukan Jom, aku dah hantar tu hari. So box ni dia akan wrap up, dia akan PPF juga. Ni aku dia tengah buat ni, atau tengah proses nak buat kilap aku kena stone sheet So ini aku punya box 3 biji, dia orang tengah buat. Nampak licin sekali, licin tengok licin sekali dia punya box. Tengok, so, nampak smart lah. Dia tak nampak faded hitam dia sebab dia berkilat. So dia tengah tunggu kering kot aku ni. So mungkin ambil esok atau lusa boleh ambil lah. So tak ada masalah ke tengok. Licin tengok, tunggu kering kan ni. So aku buat box sekali untuk PPF beserta dengan lain lah. Jom kita tengok cover tank depan. Dah tengah buat PPF ni. So tunggu dia siap dulu, kemungkinan nak esok atau lusa. Nice So aku nak elakkan stone sheet lah. So dia cover semua ni. Dia orang cakap pakai pieces bukan pakai sekali agung tu yang mahal sikit tu. Kita tengok. Harap cantik lah ni pekerja dia tengah buat. So langam lah okay, ni pun juga bahagian tepi mereka sedang buat. Bahagian part untuk bahagian depan lah, yang ni 2 orang buat, pekerja dia yang buat lah. So buat aku kat sana, mungkin dah siap kat tu. Ni untuk bahagian tepi dia lah. Kereta motor aku ni kat sana, mana 4 orang yang buat benda ni. So jom kita tengok Oh dia tengah pasang kat sini. Akan tepi dia buka lah. Dia buka, dia akan pasang PPF lah. Dan tank aku rasa dia dah buat, tapi belum fully siap lah. Dia nampak berkilat sekali, kena stone sheet. Bahagian depan dah cover semua. So tu tadi 5 orang buat benda ni. Just nice depan. Ni pun dia buat juga. Bagus, mantap. So skin aku ni pun dia buat ni. Ni pun dia buat, mengelakkan stone sheet. So bahagian ni dah buat, ni dah buat. Sini pun dia buka tadi kat depan kau tengok bahagian tepi ni. Tebal juga ni. Tebal juga kena buat awal ni sayang. Shaft ni pun dia akan PPF juga. Aku nak try buat lah. Dia kata dia akan cuba buat PPF ni. Aku nak stone sheet kat bawah lah. Sebab shaft ni dia akan tukar dalam tu je. Semua shaft luar ni dia tak akan tukar. So takut kena stone sheet. So try buat yang ni. Ini aku dia pun dia buat. Ini pun dia buat. Ini dia buat kan. Sini pun dia buat. Bahagian-bahagian besi semua dia akan buat lah. Daripada tepi ke atas, belakang. Okey. Ni lampu ni pun dia buat juga. Lampu pun dia cover juga untuk PPF. Mantap lah, nice. So ada pelbagai color untuk PPF untuk buat motor pun boleh, kereta boleh. Kereta ni pun dia buat juga. Kereta buat juga. Hi guys, welcome to my channel. Motor aku pun dah siap, nanti aku tunjukkan hasilnya Jom. Pengetahuan korang, ni yang motor aku yang siap pasang PPF Dia siap pasang PPF ke tengok. Dia pasang PPF. Kilat box ni aku buat PPF sekali beserta dengan yang ni berkilat kan. Tengok.
berkilat. Nampak berkilat sekali. So alang-alang buat tu takut kadang-kadang terlanggar ke apa kan. Ni aku punya. So apa yang kita buat yang pertama, of course tangki ni dia kalau dia buka semua, kau nampak dia buka semua, kau tengok video aku awal kan, dia buka semua, dia wrap yang ni, tepi ni. Lepas tu aku punya ni pun dia wrap juga. Ini wrap, diikuti dengan windshield ni dia wrap warna putih lah, pasal aku tak boleh warna gelap, pasal aku nak ambil video dia akan ganggu. So tepi ni aku cakap tadi dah wrap, diikuti dengan ni pun dia wrap ni. Aku nampak tu dia wrap bahagian tepi ni. Okay, kau tengok bahagian tepi ni dia wrap ni. Ini dia wrap, ini dia wrap, pegang nampak lecin. Semua ni dia wrap. Mana besi-besi ni kata dia akan wrap. Besi dia wrap, diikuti dengan bahagian ini. Lampu belakang ni pun dia wrap. Dia wrap lah. So kau nampak tu kotor tak basuh, pasal dia kata tak boleh nak basuh luar, nanti dah lama sikit boleh basuh. Sekarang ni dah boleh basuh. Aku tengok adanya kualiti kat sini kan. So bawah ni dia ni lah, dia wrap balik. Ini yang tinggal tu patutnya kau ambil hari Sabtu, betul dia tinggal. Dia kata buat 24 jam saja, kalau tak apalah kau ambil hari Ahad lah. So dia wrap lah, takut stone sheet kan. Ini dia ni shaft ni. Shaft ni kalau 60,000 diorang tukar lah, tapi ni tak tukar lah. Ni dia akan maintain. So ni tengok. Ni lah. Aku sudah letak ini sekali, tepi ni. Dia kata ni tak boleh kata. Tak apalah. Ini punya dia. So dia buat yang ni dan seterusnya yang lain-lain lah berbentuk besi. Dia akan wrap lah. Cantik baik. So total semua ni dalam 1680, tapi aku kat discount lah. Dapatlah 1550 lebih kurang macam tu. So kalau kau minat, kau DM aku lah, aku boleh tolong bawa ke kedai dia. Dia siap dalam 2-3 hari je sebenarnya. So aku saja beri peluang dia buat lama sikit sebab rumah aku dekat je dengan dia Okay, jangan lupa subscribe, like and share. Sampai